Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrah Humairah binti Muhammad Suhaimi. Dan nama saya Anis Sofia binti Kamarudin. Kami dari Sekolah Rendah Islam Al-Amin Kuala Terengganu. Kami akan membuat gubahan bunga yang bertemakan Hari Guru. Bahan-bahan yang diperlukan ialah Pertama sekali, guntingkan papan telur mengikut bentuk kelopak bunga. Selepas itu, warnakan kelopak bunga tersebut menggunakan cat air berwarna merah, kuning, putih dan merah jambu. Biarkan ia kering sebentar. apabila cat telah kering, cantumkan kelopak-kelopak tersebut menggunakan pistol gam panas sehingga membentuk 7 kuntung bunga. Kemudian, letakkan bunga-bunga ini pada rantai kayu bersama daun plastik. Seterusnya, cocokkan batang bunga ke dalam span dengan kemas. Bagi melengkapkan tema Hari Guru, letakkan beberapa batang pen pada lidi lalu cocokkan di sekeliling bunga-bunga. Untuk bahagian lanjutan luar, gunakan surat khabar supaya gubahan terlihat lebih menarik. Kemudian, ikatkan raiban. Akhir sekali, selitkan juga kad slogan Hari Guru 2026 yang bertemakan Guru Bitara Nadi Negara. Alhamdulillah, siap sudah gubahan bunga kami sempena Hari Guru. Terima kasih dan selamat Hari Guru buat semua warga pendidik.